Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih hari sama juga, iaitu hari Sabtu 8 bulan Ogos 2026 Masihi bersama dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Okey, sekarang ni pukul 7.14 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Belum masuk maghrib, tadi panggil malam lagi. Mana Safar tu masih 24 Safar lah. Tak berubah pada 25 Safar lagi. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Mari selepas buat video daily report tu, saya semayang maghrib. Mana masuk maghrib, saya semayang maghrib. Lepas maghrib tu dah lepas suku. 18 minit. Malam tu saya pergi ke Bukit Payung untuk beli sikit. Nak beli barang sikit. Lepas tu saya singgah, betul ada kuliah maghrib, saya singgah masjid di Bukit Payung. Saya dengar sekejap. Lepas tu semayang syak di sana. Lepas semayang syak tu, barulah saya beli barang. Semula tu tak beli barang lagi. Pergi teruskan masa nak masuk waktu lah. Saya terus pergi ke masjid dulu lah. Sebab nak hampir masuk waktu dah. Siapa-siapa tu masuk waktu lagi. Tapi ustaz tengah mengajar lagi dah. Dia ambil dari 5 dan 7 minit itu lebih kurang. Barulah dia berhenti itu. Barulah berhenti. Lepas tu terus komak lah. Komak dan terus maya isyak berjemaah. Lepas selesai isyak tu saya pun nak on the way balik tu baru saya beli barang sikit. Lepas tu saya pun pergi kedai Fikri. Terus pergi kedai Fikri. Malam tu tidur, malam tengah duduk kedai Fikri, tiba hujan lebat kot lah. Suara pok geru gitu lah. Lepas tu naik internet seperti biasa lah. Kedai Fikri mana-mana ada. Lepas tu balik dah ada pukul 11. 12.10 gitu lebih kurang. 11.50 gitu lebih kurang. Balik tu tidur tu dah ada pukul 4 pagi baru tidur. Oh, jangan long balik tidur. Jangan long balik tidur. Bangun pada pukul 6.50 minit gitu. Ni dah nak kenai tu, buat kenai mandi tu, kenai mandi tu baru segar sikit. Lepas tu bangun terus mandi, semai subuh makan sarapan. Lepas tu siap-siap dari pukul 8 tu baru pergi ke kedai Fikri. Minum makan situ pula. Makan kuih situ pula. Pukul air. Terus pergi kerja dari pukul 8.20 gitu. Lepas tu hari ni sedang boleh siap lah. Akak kata pasal rakam mari tu kan. Kuda mari tu. Siap kuda mari 7 kuda tu. Akak pasal dah tu hari ni. Boleh siap dari pukul 3.30. Saya pun balik dari pukul 3.32 tu saya balik. Balik tu, relax tengok rumah tu. Dah balik sahabat rumah pukul 3.50. Terus mandi terus balik ke rumah tu. Terus mandi semaya Zuhur. Terus mandi semaya Zuhur. Kemudian relax tunggu sujud tu. Ada main Facebook apa ada tiba-tiba terlelap sekejap. Lepas tu bangun balik. Sambung main Facebook balik. Tengok TikTok apa semua tu. Bagi nak sapa Tunggu 8 minit hari ni. Tak ada baru sapa bagi. Lepas tu ni bagi ni. Oh dah. Lepas tu dia alik main Facebook. Dia alik dah off main Facebook. Alik mandi semaya asal pada 40 dah. Lepas tu sambung balik main internet. Facebook dia alik ajak dulu. Tu join main Facebook tu. Pukul 7 ni baru teringat tak buat video ni. Tak buat video review dan ke daily report. Lepas tu pukul 8 minit tu terus naik sini. 7.12 buat video daily ni review ni. 7.12 buat video daily ni. 7.14 barulah buat video 7.14 minit tu terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.